Ketika mana kita terdetik untuk berubah, tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak sedar, kita tengah scroll TikTok dan sebagainya, tiba-tiba kita melihat perkara-perkara yang sampai ke dalam jiwa kita. Sebenarnya kita sedang dijentik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan perubahan. Dalam langkah melakukan perubahan, pasti akan ada halangan. Dan perubahan ini, jentikan ini, tanda sayang dan juga cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Maka ketika mana seseorang nak mencapai cinta Allah, nak mengejar kasih sayang Allah, akan ada halangannya. Dan selalunya halangan ini adalah dunia kita. Kelas pelajar ni masih dalam pembinaan dan dah pun masuk fasa yang kedua. Tapi Ustaz masih perlukan sumbangan untuk siapkan full kelas ni. Jadi baki yang diperlukan sebanyak 50,000. Kelas pelajar ni dah lama tergendala. Ustaz berharap sangat tahun ni dapat siapkan. Jom bantu Ustaz dan pelajar Mahat Tahfiz Imam At-Tirmizi siapkan pembinaan ini. Klik learn more sekarang untuk menyumbang.